Menu dia sebenarnya banyak tau. Bukan yang goreng kunyit je sebenarnya ada. Talapia pun ada juga. Untuk dia punya challenge tu adalah nasi goreng berapi. Murah ya. Nasi goreng berapi dia RM10 je. Yang komen tadi ni kat bawah ni, semua lauk. 2 minit challenge nasi goreng berapi. Kalau korang dapat habiskan ni, makanan korang adalah percuma. Kalau korang berani, try lah. Nasi campur udang, ayam, daging, sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal dia sedap coy, bau. Gila serah sambal. Bismillah. Dia punya satu tepung ni berasa kan. Dia punya rempah, dia punya tepung ni bukan rasa kosong tau. Memang berasa dia macam ala-ala KFC tapi bukan. Untuk daging ni pun tak liat tau. Kita cuba ayam, okey. Ini sup daging. Kalau kau pernah makan sup utara daging, macam itulah rasa dia. Sedap. Set ni juga akan dapat air tau. Tidak apa dia, tak apa hangat pun. Apa aku suka, dia ada wok hei kat situ. Serius, ni boleh habiskan dalam masa 2 minit. Kalau kau betul-betul lapar, sebab dia tak pedas hangat pun. Pedas dia naik. Tapi sedap lagi kan? Ampun. Berawi, untuk azal stesen air goreng kunyit ni dia ada 4 cawangan tau. Untuk challenge ni pula dekat semua cawangan ada, okey. Yang penting korang habiskan dalam masa 2 minit. Dia boleh je. Trust me, okey, kalau korang makan pedas, ini kau boleh makan. Bagi aku ni sedap. Sebab dia berasa dia cuma pakai cili kering ni. Jadi bila pakai cili kering pedas, dekat sambal bagian. Kalau korang dapat habiskan, free makanan, okey, tanpa minum air. Air tak ada tu. Tak ada selera makan. Makan sikit je. 2 biji telur, sambal ikan talang, moyang. Sedapnya bau dia. Kita tak sikit sambal dia. Tertelan dia. Bismillahirrahmanirrahim.